warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kita pada hari ini, Sembang Hujung Minggu. Kita pada hari ini ada membawakan beberapa orang bersama kita. Kita nak borak-borak santai-santai. Ada dua pakar yang hebat dan seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Malaya yang hebat pada hari ini untuk kita borak tentang satu isu, iaitu masalah keyakinan diri dalam kalangan remaja. Okay guys, kita tak nak buang masa, kita kenalkan dulu pakar kita yang pertama, pakar kita yang pertama Dr. Khairul daripada pakar psikologi remaja. Kemudian pakar kita yang kedua adalah Cikgu Taziman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Malaya, dan kemudian anak murid dia, budak yang hebat ini, adik Yan Hafizi bin Zemri. Okey, merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Malim. Dia akan beritahu sendiri kita macam mana, apa masalah sebenarnya dalam isu dalam isu keyakinan diri ni dalam kalangan remaja. Tak nak buang masa, kita terus ke segmen kita yang pertama. Kita nak tahu dari perspektif psikologi, apakah itu maksud keyakinan diri. So, kita check it out pada pakar kita yang pertama, Dr. Khairul. Ya, silakan. Okay, bila kita nak cerita pasal keyakinan diri ni kan, keyakinan diri ni kalau bagi kita yang dewasa ni, kita mungkin ada masalah dari segi kata bersosial. Tapi kalau bagi remaja ni, keyakinan diri ni memang penting untuk diorang, sebab keyakinan diri ni yang akan membentuk personality diorang masa depan. Contoh apabila dia di peringkat remaja ni, mereka ni sedang cuba untuk mencari sesuatu yang sebati dengan diri diorang, minat diorang, kejayaan diorang. Jadi personality ni menjadi pemangkin kepada penentu masa depan diorang. Jadi keyakinan diri ni memang sangat penting lah. Jadi dari situ mereka mencari sesuatu yang mereka mahukan, dari minat mereka, dari hobi mereka. Cara mereka nak mengeluarkannya tu dengan mencari keyakinan diri dia. Macam mana dia nak keluarkan, macam mana dia nak buktikan, macam mana dia nak tunjukkan. Jadi itulah orang kata kepentingannya lah untuk remaja ni nak dapatkan keyakinan diri dia. So, kalau kita nak tahu definisi dia, keyakinan diri tu, definisi kita nak maksudnya macam kita nak seertikan apa keyakinan diri ni dalam kalangan remaja tu macam mana tu. Kalau macam tu dia keyakinan diri ni more kepada kepercayaan dia lah, kepercayaan seseorang remaja tu, ataupun kalau kita nak tahu macam keyakinan diri ni, macam dia tak satu tahap dia nak mengenal, tahap nak mengenal diri dia tu adalah keyakinan diri juga apa? Macam definisi untuk keyakinan diri juga. Boleh dikatakan sebegitu. Dari segi definisi orang kata mengenal diri ataupun mendapatkan kepercayaan dalam diri. Keyakinan ni kita boleh cakap keyakinan ni dari segi orang kata dari segi mental ataupun fizikal. Dari segi mentalnya, keyakinan dia berfikir macam mana dia nak menyelesaikan masalah, macam mana menyelesaikan masalah ni pun perlukan keyakinan. Kalau dia tak ada keyakinan dalam diri dia akan lari dari masalah tu. Dari segi fizikal pula, cara dia mempersembahkan. Contohnya kalau dia diberikan tugasan, contoh, okey awak kena jadi MC hari ni. Dia kena ada keyakinan diri. Untuk selesaikan dia punya task tu kan. Betul? Dia kena ada keyakinan diri. Contoh kalau adik Ian diberikan orang kata okey hari ni saya nak awak nyanyi dekat depan lagu negaraku. Awak yang akan mengetuai lagu negaraku ni. Dia tak ada keyakinan diri, nampak? Dia kata sebab dia rasa suara dia tak sedap. Walaupun lagu negaraku tu tak perlukan tone pun. Macam biasa kita nyanyi negaraku, tak perlu tone, tapi disebabkan dia belum dapat kepercayaan dalam diri dia, aku boleh. Jadi dia kurang. Tu yang dia tak berani ke depan tu. Tu yang dia tak berani ke depan. Okay, tak nak membuang masa lagi. Kita tak nak buang masa banyak-banyak. Kita terus kepada segmen kedua, yang di mana kita akan terus kepada Cikgu Taziman. Baik Cikgu, kita dah tahu isu kita hari ni masalah keyakinan diri dalam kalangan remaja kan. Okay, so kita nak tahu apa antara masalah keyakinan diri yang sering berlaku di sekolah. Masalah keyakinan pelajar-pelajar di sekolah, apa yang masalah keyakinan diri sering berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cik Din dan pada kita yang pertama.
Okay, masalah yang dikenal pasti di kalangan remaja ialah dia takut bersuara di dalam kelas. So kurangnya berani mencuba perkara baru dan dia rasa macam merendah diri lah. Macam kenapa dia macam nak rendah diri padahal tu tak ada apa-apa pun. Kenapa dia nak takut? Sebab benda tu dia boleh atasi diri sendiri. Cuma dia tak berani untuk cuba perkara yang baru. So dalam dunia ni pun kita perlu sentiasa menceburi dunia yang baru, memberanikan diri. Selagi kita tak cuba, kita tak tahu macam mana kita nak hadap semua di kalangan antara manusia kan. So masalah ini biasanya berpunca daripada tekanan akademik, pengaruh, rakan sebaya dan perbandingan di media sosial lah. So budak-budak ni sentiasa rasa insecure dengan dia punya diri. Macam dari segi pembelajaran, macam kenapa dia ni macam dipandai pada aku, kenapa kurangnya aku. So dia rasa macam tertekan. So kita tanya je, kenapa awak macam ada kekurangan, kenapa awak rasa diri awak lemah. Tapi awak okey je, tapi mungkin cara pembelajaran awak tu lain pada yang lain. So rentak awak macam rentak awak dengan orang lain tu tak sama. Awak ada cara awak tersendiri. So kalau perbandingan media sosial pun, kalau macam media sosial macam dia ni macam kila dia ni macam result dia gempak. Maksudnya result dia macam 8A, 9A. Sebenarnya itu rezeki masing-masing. Macam mana kita usaha sebenarnya itulah kita punya markah. Kalau macam perspektif adik Ian sendiri, macam mana? Apa yang punca-punca masalah pelajar ni ada mengalami masalah keyakinan diri dalam diri? Okay, masalah yang paling banyak remaja alami sebab kurang keyakinan ni, punca dia sebab kita orang takut dikritik dan dinilai lah. Kita bukannya tak boleh nak terima kritikan atau dinilai oleh orang-orang lain ni. Cuma kalau kita tengok sekarang kan, ramai yang komplain tentang Gen Z. Macam saya Gen Z. So ramai kata Gen Z ni lemah lah, Gen Z itu inilah kan. Kami Padahal budak Gen Z. Padahal Gen milenial ni kan, dia macam hebat kan. So dia orang kritik Gen Z ni, kata lemah itu ini. Padahal Gen milenial ni bila dia orang kritik kita orang, dia orang kritik pada masa yang sama dia orang kutuk tau. Macam kata kau ni bodoh lah, kau ni tak pandai buat lah. Dia orang kritik dan hina je. Dia orang tak bagi tunjuk ajar kan. Dia orang just hina kita orang macam Gen Z tak guna langsung. So disebabkan tu kita orang ni kurang keyakinan diri. Sebab dia yelah Gen dia orang je yang rasa hebat. Gen Z ni paling teruk lah. Okay. Macam mana Cikgu Ziban? Kalau Cikgu Ziban berkritik pelajar kan, selain tu apa yang Cikgu Ziban buat? Selain kritik maksudnya macam mana? Selain macam kritik kan, macam contoh apa tu, suruh dia nyanyi lagu negara aku, macam Dr. Kai tadi cakap kan, tapi dia tak nak. So kita nak mengkritik macam kenapa tak nak kan, apa semua kan. Dalam masa sama apa yang pendapat cikgu, apa yang perlu buat untuk bagi semangat kat dia yang dia boleh untuk nyanyi lagu negara aku kat depan tu? Okay, macam bagi saya, macam kalau nak di negara aku, nyanyi je. Awak macam orang lain semua tak kacau awak menyanyi, awak buatlah hal awak nyanyi je dengan penuh keyakinan. So dekat situ awak macam kenapa orang nak perlu gelak awak, sebab awak ni ada perasaan yang berani untuk berhadapan dengan orang. So bila awak langkah di luar sekolah pun, awak akan bertemu dengan ramai orang bermacam ragam. So awak perlu start bina keyakinan diri awak, start dari sekolah. So okay, so nampak kalau daripada segi cikgu kita nampak dia selitkan dengan vibe yang positif. Dia bagi kata-kata semangat untuk pelajar dia terus ke depan. Jadi kita tak nak buang masa lagi, kita terus kepada segmen kita yang seterusnya adalah kita nak tahu. Okey, baik, kita akan tanya pakar dalam psikologi remaja. Kita nak tahu tentang satu teori yang di mana kita boleh kaitkan dengan masalah keyakinan diri remaja ni. So Dr. Kai boleh explain sikit tentang teori tu? Baik, kalau dari segi saya, penggunaan saya dalam teori-teori kaunseling ni ataupun teori kaunseling lah, daripada apa yang saya lalui sepanjang saya menjadi pakar ni, saya menggunakan teori daripada tokoh yang terkenal iaitu Carl Rogers yang menggunakan konsepkan diri, penerimaan tanpa syarat dan juga kesesuaian diri. Konsepkan diri ni di mana dia mengenal diri dia. Mengenal diri dia, apa yang dia mahu, apa yang dia nak, target dia apa, dan fokus kepada perjalanan tu. Penerimaan tanpa syarat ni dia kena terima segala halangan yang dia akan dapat hadapi. Contohnya daripada segi kewangan, dari segi mental, fizikal,
rohani dan jasmani. Contoh, dia nak menyelesaikan masalah ataupun dia nak keluar daripada comfort zone tu, dia kena tahu apa halangan yang dia akan dapat dan dia kena terima benda tu semua. Dia tak boleh, oh tak nak, tak boleh aku balik. Macam Cikgu Siman kata nak nyanyi lagu Negara Aku kan, dia kena terima. Okay, kalau aku nyanyi, aku naik atas, kawan-kawan aku mesti gelak. Biar dia gelak. Dia gelak bukan sebab dia bagus, tak. Dia tak berani, dia penakut. Dia pun tak berani kan? Dia pun penakut. Jadi kita tunjuk kat dia. Peduli. Jadi kat situ, kesesuaikan diri tu, sesuaikan diri dia dengan suasana yang macam tu. Suasana yang di mana dia akan hadap kritikan tu. Tapi jadikan kritikan tu sebagai satu pemangkis semangat. Bukannya sebagai orang kata, betul lah. Tak boleh. Daripada segi stereotip, orang kata, kau ni hitam tak payah naik tangga. Tak payah naik apa ni? Tak payah kau nak ni. Aku hitam dulu naik atas je orang gelak aku. Orang tengok, Cina tu makan babi. Contoh lebih kurang gitu kan. Melayu, naik motor pergi sekolah buat rempit. So benda tu jadi satu, orang kata, dia punya halangan lah. Dia kena terima benda tu, dia kena hadapi, dia kena, okay, dia dah hadapi, apa yang aku nak buat masa depan. Benda ni akan datang balik. Dia akan sentiasa datang, dia berbusing. Masalah ni berbusing, sentiasa tu. Jadi dia kena tahu hadapi cara-cara dia supaya dia in future dia boleh adapt situation tu. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, kita nak terus kepada segmen kita yang terakhir guys. Dah sampai ke penghujung dah. So, kita tak nak buang masa, kita terus kepada baik, saya nak tanya pada Cikgu Taziman. Boleh Cikgu terangkan tak apa langkah-langkah yang kita boleh ambil ni bagi membantu pelajar ni, remaja-remaja ni untuk mengatasi masalah keyakinan diri, dan kemudian boleh Cikgu relatekan sikit dengan teori yang tadi tu. Saya akan menerangkan tentang teori Dr. Carr, di mana berdasarkan teori Castroger, keyakinan diri pelajar remaja boleh dibina melalui konsep utama seperti macam penerimaan tanpa syarat, itu unconditional positive regard, dan self concept atau self isolation. So berikut ini ada macam merupakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk pada para pelajar. So saya akan terangkan beri penerimaan tanpa syarat tu macam mana. So remaja ni rasa perlu diterima walaupun mereka rasa buat silap lah. So langkah praktik macam elakkan mereka macam label negatif seperti malas, tak pandai semua. So macam awak tak pandai, maksudnya awak ni pandai tapi awak boleh cuba untuk awak dipandai. So fokus ni pada usaha, bukan pada keputusan. Hanya keputusan macam aku nak result tu aku nak baik, tapi result nak baik tu sebab apa? Sebab awak mesti ada usaha mesti ada tanda kejayaan. So macam puji sikap dia untuk perkembangan dia, bukan macam kita nak bandingkan murid tu, kenapa kau murid ni macam kurang ni, tak. Sebenarnya dia sama je. Awak macam bagi pujian kat dia, awak bagi sikap yang macam vibe macam awak boleh, awak mesti boleh punya. So macam yang kedua pula, macam saya akan bagi tentang galakkan pengetahuan diri, iaitu self activation. Castroger pun yang menyatakan bahawa setiap individu ada potensi untuk berkembang. Maksudnya langkah praktikal yang boleh kita buat macam libatkan remaja dalam aktiviti yang mereka ni minat. Macam contohnya dia macam main minat bola, futsal, macam apa yang dia minat kita teruskan minat dia. Macam okay, kalau dia minat futsal, kita masuk dia macam ada tournament sekolah, macam peringkat sekolah, peringkat kebangsaan. Itu dia punya minat. So kita tak boleh halang. So macam dia punya minat macam kita, awak ni bagus, saya nampak bakat awak. So awak teruskan bakat awak ni. So macam kita berikan dia peluang macam buat keputusan sendirilah. Betul ke dibuat ni? Betul. Awak ni betul buat. Saya macam keputusannya macam awak boleh buat. Awak betul. So, maksudnya cikgu, kalau macam kita dah kita dah support apa yang dia minat, lepas tu kemudian kita bagi galakan apa semua, kat situ lah kita boleh bentuk keyakinan betul diri dia. Okay. Macam kita bagi dia peluang. Betul lah awak buat ni. So maksudnya sokong bakat dia walaupun unik atau berbeza dengan orang lain lah. Macam ni, dia ni macam, yelah macam contohnya budak ni macam tak pandai main bola, tapi aku tengok dia macam pandai main pingpong. Faham tak? Kita nampak minat dia lepas yang lain. Suggest dia kita suggestkan dia macam, okay lah awak tak minat bola, awak minat pingpong, tak minat pingpong awak minat takraw. So, setiap orang lain dia punya persepsi dia, perspektif personality dia. So potensi ni boleh berkembang dengan keyakinan dia secara semula jadi. So kita support dia secara semula jadi. So pada perspektif adik Ian sendiri, apa pendapat adik Ian? Macam mana adik Ian boleh macam nak bina keyakinan diri dalam diri adik Ian sendiri as remaja lah kan? Macam mana? Boleh share dengan abang Din. Okay,
Okay. Cara nak membina keyakinan diri lah kan untuk remaja kita orang ni kan. Kalau bagi pendapat saya lah, nak tak nak kita memang kena beranikan diri lah mencuba. Sebab itu je orang kata cara yang nak kita timbulkan semangat dan keyakinan diri kita. Kalau kita tidak cuba sesuatu yang baru, macam mana kita nak naikkan kita punya keyakinan diri kan? Kalau kita duduk je kat situ tak buat apa-apa kan, stay je tempat yang sama, still akan keyakinan diri kita tak akan naik juga. So nak tak nak kena cuba benda baru. Dan cara yang lain juga, kalau kita dah cuba benda baru kan, kalau ada dengar orang-orang kutuk kita dekat belakang kita kan, kita pedulikan je. Sebab dia orang memang sentiasa tak puas hati, ada je benda yang nak dikritik, so pedulikan. Kalau ada kritikan yang baik, kita terima. Kalau yang buruk tu kita tolak. Dan yang cara lain, carilah circle yang baik lah. Orang kata kawan-kawan yang supportive. Jangan cari kawan-kawan yang toksik kan, yang kutuk je kan. Kita cari kawan-kawan yang positif, yang kalau kita buat salah, kita ada buat silap, dia orang stay support kita dan tunjuk cara yang baik. So itu cara-cara yang saya rasa boleh naikkan keyakinan diri kita lah. So guys, kita dah dengar daripada pendapat 3 orang yang hebat, daripada Cikgu Taziman, Dr. Kai, and daripada remaja kita sendiri, adik Ian. So kita boleh relate dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita nampak ada anak-anak kita ke kan, ada kalau yang tengok remaja-remaja, kawan-kawan kita yang kurang keyakinan diri, boleh pakai advice daripada diorang untuk bina keyakinan diri.